jimat 100,000 dengan refinance rumah? Betul ke? Hari tu ada seorang customer yang buat refinance rumah dan sudah dapat jimat sekurang-kurangnya 100,000 faedah. 100,000 tu banyak kan? Boleh buat macam-macam dengan duit begini. Apa? Korang nak percaya? Meh, Melissa tunjuk. Customer ni dia buat pinjaman 680,000. Itu adalah baki hutang rumah dia sekarang. Bank lama kenakan kadar faedah 4.8%. Baki tempoh pinjaman 28 tahun. Sekarang bila dia buat refinance rumah dengan bank baru, dia dapat kadar faedah 3.9%. Dia nak pendekkan tempoh pinjaman rumah ke 20 tahun saja. Okey, so kita tekan calculate. Anda boleh tengok jumlah bayaran bulanan tinggi sedikit dari bank baru, tapi jumlah penjimatan ialah setinggi 257,000. Tapi saya tahu mesti ada yang cakap, alah, tempoh pinjaman 20 tahun, mestilah lagi jimat dari 28 tahun. lepas tu installment 20 tahun lagi tinggi dari 28 tahun. Dari situ sudah bayar ekstra banyak, mestilah jimat banyak. Okey, fine. Jom kita buat kira-kira lagi. Kali ini kita tukar tempoh pinjaman sama dengan bank lama, iaitu 28 tahun. Kali ini monthly payment bank lama lagi tinggi dari bank baru. Tapi tiada penjimatan walaupun bayar lebih. Malah kalau refinance rumah ke bank baru boleh dapat penjimatan sehingga 118,000. Mesti ada yang cakap, Alah, nak refinance rumah kena bayar kos-kos refinance lagi. okey, jumlah penjimatan faedah 118,000. Katakan kos refinance dalam 20,000. Baki penjimatan masih lagi dalam 98,000. Yang kos refinance 20,000 tu yang korang risau. Yang 98,000 bayar dekat bank tu tak risau pula. Pelik betul orang zaman sekarang. Jika ada yang rasa berbaloi untuk refinance rumah, boleh message kami dan I see you in my next video. Bye guys.